Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, tuan-tuan imam, pengurusi dan ahli kuasa masjid Surau Beringin, Taman Rinting Pasir Gudang ini, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya dapatlah ana bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan di surau kita ini ataupun di masjid kita ini dalam satu majlis ilmu yang kita bincangkan sekadar masa yang ada ini. Terlebih dahulu suka saya mengulang kaji bersama dengan muslimin dan muslimat tentang kelebihan majlis yang kita ada ini. Di saat orang lain sibuk dengan berbagai-bagai aktiviti masing-masing, peniaganya dengan berniaga di pasar pagi ada, pasar malam pun ada, ahli-ahli itu dan ahli ini semuanya sibuk, tapi kita dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi ahli masjid yang kalau kita lihat peratus yang sampai ke sini sangat rendah. Kerana satu-satu taman perumahan yang Allah Ta'ala takdir kita berada di situ, berapa ribu penduduknya. Kita ketepikan anak-anak, kita ambil orang-orang dewasa saja, lelaki saja pun sudah mungkin 4 kali ganda masjid kita ini, belum cukup. Tapi itulah nasib. Kita nak menyalahkan kepada zaman lah. Sebagaimana kata orang Arab, na'ibu ala zamani wal aibu fina. Kita mencerca masa, kita kata masa dah berubah, masa akhir zaman, masa itu masa ini, wal aibu fina, tapi aib sebenar, kecacatan sebenar duduk pada kita, bukan pada masa. Kerana itu kita tidak putus harap, kita tidak putus cita-cita bahawa kita masih lagi berusaha, berjuang untuk mengajak sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita supaya sampai ke tempat yang kita boleh sampai. Di mana saya suka dalam mukaddimah ini menceritakan kepada tuan-tuan muslimin dan muslimat, iaitulah hadis yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut tentang kelebihan ilmu. Majlis ilmu besar kedudukannya. Orang yang pergi menuntut ilmu duduk di bawah teduhan bayangan sayap malaikat. La tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna, kata Nabi. Malaikat rendahkan sayap kepada penuntut ilmu kerana suka sangat kepada apa yang kita lakukan itu. Dia kata kita bukan penuntut ilmu, kita pergi dengar je. Dengar apa? Dengar ilmu ke dengar tidak? Dengar ilmu juga. Cuma yang tak dapat ilmu, kata para ulama, manja'a naqidan raja'a fariqan. Itu yang kita kena belajar kaedah. Siapa dia pergi dalam keadaan naqidan, pergi bukan nak belajar tapi nak dengar dan nak kritik orang cakap, orang ni raja'a fariqan, dia akan balik kosong, tak ada ilmu. Kita tak nak masuk dalam kumpulan itu, wal iyazubillah. Walaupun ada sebahagian orang kalau pergi dengar orang mengajar, dia bukan nak dengar mengajar, dia nak pergi tengok apa orang tu kata untuk dia ulas dan apa-apa ceritalah.
Nabi sallallahu dalam hadis yang panjang, hadis ini riwayat oleh Imam Muslim, tuan-tuan boleh tengok dalam hadis 40. Biasa hadis 40 ni ada. Kebanyakan masyarakat kita jarang orang tak ada kitab. Dalam hadis 40 ini Nabi kita sebut hadis 40 bilangan hadis 36, yang ke-36. Nabi kata di sini, man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang berjalan menuntut ilmu, pergi cari ilmu. Hari ini walaupun ilmu mencari kita berbeza dengan zaman dulu, ilmu dicari. Tapi berbeza juga cara penerimaan. Saya teringat satu cerita ilmu dicari. Tuan-tuan mungkin dengar ada cerita. Suatu hari di zaman Imam Malik yang disebut dengan nama Imam Darul Hijrah, Imam Darul Hijrah sebab dia maha guru besar di Madinah, di Masjid Nabawi. Jadi orang namakan dia Imam Darul Hijrah. Sebab hijrah tu di situ Madinah. Khalifah datang, panggil dia, wakil datang, dia kata khalifah jemput pergi ke qasr, ke istana sebab nak tanya masalah. Imam Malik pada waktu itu boleh kata, dia kata al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Kehebatan ulama zaman dulu. Al-ilmu yu'ta, ilmu kena pergi cari, bukan dia pergi cari ilmu, bukan ilmu pergi cari orang. Bila pengawal raja ni balik semula ke istana, dia menyampaikan apa yang dikata oleh Imam Malik. Dia kata ahlan, tak apa Malik, raja akan pergi ke rumahmu. Allahu Akbar. Dia pergi ketuk pintu, Imam Malik tak buka pintu pula. Allah, kalau zaman kita hari ni habis dah, kapet merah kuning semua keluar kan. Dia kata apa, lambat buka. Dia kata dah lah, suruh datang, lambat buka pintu pula. Dia kata tuan, waktu tuan datang tu saya sedang bersiap sedia, pakai baju yang cantik dengan wangian, kerana apa yang tuan nak tanya ni ilmu yang berhubung tentang Allah dan Rasul, maka saya tak nak bercakap dalam keadaan saya tidak bersedia dengan pakaian yang hebat. Itu dia panggil kehebatan ulama. Haibatul ulama duduk di mana? Duduk di ilmu mereka apabila mereka berpegang dengan ilmu yang ada padanya. Zaman kita hari ni berbagai ilmu datang dan kita juga mencari, alhamdulillah. Yang datang banyak juga melalui radio, melalui TV. Mungkin tuan-tuan selalu belajar pagi-pagi, tanyalah ustaz tak? Hari ni tanyalah ustazah pun ada dah. Itu salah satu dia yang datang. Dalam kereta kita ada ceramah, ada CD, itu sudah ada. Tapi tidak kurang, tidak mungkin kita meninggalkan majlis ilmu seperti ini. Kenapa? Hadis yang seterusnya kita akan baca nanti. Nabi kata apa tadi? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma. Siapa dia berjalan mencari ilmu, tengok, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah SWT mempermudahkan jalan nak pergi ke syurga. Tuan-tuan ingat syurga ni payah ke nak masuk? Susah nak jawab. Senang bagi orang yang Allah Ta'ala pilih untuk senang, dan payah, sangat-sangat payah bagi orang yang sangat payah. Orang yang senang, saya ceritalah tuan-tuan, sempena dengan walaupun bulan Syawal dah pergi, satu peristiwa besar yang berlaku dalam sejarah umat ini, iaitulah peperangan Uhud. Ingat Uhud dekat mana? Kat mana Uhud ni? Kat Madinah. Tak berani nak jawab dah. Sebab apa tak berani nak jawab? Kebanyakan jemaah haji, saya ni kadang-kadang nakal juga, terlibat dengan jemaah haji. Ramai jemaah haji turun bas, dia bukan nak cara ke Uhud, syuhada mati syahid. Dia tanya ustaz, mana nak beli kacik Fatimah? Allah, saya kata orang Melayu di Malaysia cari alinya tongkat, sampai Madinah cari Fatimah. Bergurau je, bukan semua, ada seorang dua je. Sampai di Uhud, waktu Nabi berperang pada tahun 3 Hijrah. Peperangan Uhud ni satu peperangan yang cukup dahsyat dalam sejarah Islam. Kerana itulah Uhud ini perlu diperingatkan. Tapi saya tidak bercadang untuk cerita Uhud malam ni sebab tajuk lain.
Tahun depan aku ni. Tak janji. Jadi dia kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi perang Uhud, salah seorang daripada orang yang mati dalam perang Uhud ni nama dia Al-Usairim. Al-Usairim gelarannya namanya Amru ibnu Sabit. Amru bin Sabit ni seorang manusia yang puas pujuk dia. Orang pujuk dia, ajak pergi masuk Islam, tak nak. Biasa ya, aku duduk kat sini pun tak ada apa-apa, senang hidup. Masuk Islam pun sama juga. Sehinggalah hari berlakunya hari Uhud dalam bulan Syawal tahun 3 Hijrah. Dia pergi rumah Sa'ad bin Mu'az, ketua orang Madinah. Tak ada. Mu'az, Sa'ad berperang dengan Rasulullah, bersama Rasulullah. Pergi rumah orang ni, tak ada. Rumah orang ni tak ada. Masuk dalam hati aku, kenapa aku tidak pergi bersama Rasulullah? Allahu Akbar. Kalau Allah Ta'ala ada buka hati manusia, senang. Kenapa aku tak pergi? Kenapa dia boleh pergi? Maka dia ambil senjata dia, dia isytiharkan dia masuk Islam, dan dia terus ke Uhud. Pagi pergi ke Uhud. Bila sampai di Uhud, dia terus tak jumpa Nabi. Dia masuk medan peperangan, duduk di pihak Islam. Sehinggalah pada tengah harinya dia salah seorang daripada orang yang kena senjata dalam keadaan nazak, sedang sakit. Orang pergi tanya dia, ya Usairim, limadza ji'ta? Kenapa kamu datang ke sini? Sedap soalan ni. Mau mari buat apa? Tak, dia kata aku mari ni membela Islam dan aku telah masuk Islam. Lepas dia cerita dia masuk Islam, matilah dia. Rohnya sudah cabut. Sahabat-sahabat kata nak letak di mana dia ni? Tak sempat tukar kad pengenalan lagi. IC tak tukar lagi ni. Mati dah ni. Nak letak di mana? Berbubuk mayat juga ni. Pak kita ni berbubuk jenazah dah jawab dia kan. Maka dibawa kes ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, "Hadza min ahlil jannah wa lam yasjud lillahi sajdatan." Ini ahli syurga, seorang manusia yang belum sujud pada Allah Ta'ala walaupun sekali. Ahli syurga tak pernah sujud pada Allah. Allah Ta'ala pilih di kalangan hamba-hambanya begitu cepat, pantas, terlalu ekspres. Dalam beberapa jam saja masuk Islam, mati syahid, syurga. Ini yang kita kata, Allah Ta'ala bila nak pilih, nak beri jalan kepada syurga seorang hamba dia, begitu mudah. Wal'iyazubillah, kita juga minta perlindungan dengan Allah. Allah Ta'ala yang nak pesongkan manusia juga bukan satu perkara yang payah bagi Allah. Nabi kata, qulubul ibad, hati manusia ni di bawah kekuasaan Allah Ta'ala, dia tukar bila-bila masa saja. Maka majlis ilmu yang kita hadiri, dan tuan-tuan bersama dalam majlis ilmu di mana-mana saja, kenapa perlu hadir? Nabi kata, kerana manusia ni tak mungkin dia berjalan kalau dia tidak tahu perjalanan agama. Mungkin tak mungkin. Kita kata aku seorang Muslim, saya seorang Muslim, tapi bila orang tanya apa itu Islam, kita nak jawab tak boleh. Islam tu 5 rukun lah. Betul, itu rukun. Tapi Islam tu apa? Agak-agaknya kalau tanya macam ni,